Assalamualaikum, hai hampa. Bertemankan secawan kopi dan juga kuih bakar jagung dari dapur Sakura Cinta. Okey, hampa tu dia kuih bakar jagung panas-panas daripada oven. Wangi semerbak satu dapur kami. Okey, hampa, hari ini kami dah siapkan bahan-bahan untuk berkongsi resepi kuih bakar jagung dengan hampa semua. Okey, hampa, jom simak video ni sampai selesai. Okey, hampa, nak buat kuih bakar jagung ni mudah saja. Kami ada 1 cawan tepung gandum, setengah cawan jagung krim. Ni jagung yang biasa untuk buat apa balik itulah. Lepas tu kami ada 1/4 cawan gula perang. Kalau hampa nak guna gula putih pun boleh, tak jadi masalah. Tapi kami lebih suka gula perang ni sebab rasa dia lebih lemak dan nanti boleh bagi warna pada kuih bakar kita ni. Okey, hampa, seterusnya kami ada 1/8 cawan margarin ataupun butter, tapi hampa kena cayakkan dulu. Lepas tu ada 1 sudu kecil esen vanila, setengah sudu kecil baking powder dan juga secubit garam untuk menaikkan rasa lemak pada kuih bakar kita nanti. Okey, hampa, bahan yang utama juga kami ada 1/2 cawan santan, ni santan pekat. Lepas tu ada bijan. Dan jangan lupa kami guna sebiji telur. Telur ni grade apa pun insya-Allah tak jadi masalah. Okey, hampa, tu saja bahan-bahan dia. Siapkan 1 mangkuk yang bersesuaian untuk kita campur semua bahan-bahan. 1 cawan tepung gandum, secubit garam, setengah sudu kecil baking powder, 1/4 cawan gula perang, setengah cawan jagung krim, tambah juga sebiji telur dan jangan lupa esen vanila. Tujuan dia untuk mewangikan lagi lah kuih bakar ni dan supaya tak bau telur. Lepas tu kami buat 1/8 cawan margarin yang kami dah cayakkan. Okey, hampa, seterusnya kami tambah setengah daripada santan tadi tu. Ni cara untuk mengelakkan tepung tu dia berketui dalam adunan kita ni. Okey, lepas tu kita kacau. Bila tepung tu dah sebati dengan semua bahan, baru kita tambah dengan baki santan tadi dan terus kacau sampai semuanya sebati. Kuih bakar jagung ni sangat sesuai disajikan sebagai sarapan pagi, nak buat minum petang, nak buat untuk majlis-majlis keraian ataupun nak buat untuk bagi jiran-jiran, sangat sesuai. Okey, hampa, adunan ni semua dah sebati. Tengok dia tak terlalu pekat dan tak terlalu cair. InsyaAllah nanti akan menghasilkan kuih bakar yang lembut dan sedap. Okey, hampa, kami akan bakar kuih bakar ni di dalam acuan kuih bakar pecah 8 macam ni. Acuan ni kami dah panaskan di atas api dulu nah, supaya dia panas. Lepas tu kami bubuh minyak, ratakan minyak di permukaan dia supaya nanti kuih bakar kita ni tak melekat. Okey, hampa, lepas sapu minyak terus je kita bubuh adunan kuih bakar tadi tu. Kami bubuh sampai penuh. InsyaAllah kuih bakar ni bila kita bakar nanti dia akan naik tapi dia takkan melimpah. Jadi kuih bakar kita tu akan jadi elok lah sebab dia tebal kan. Okey, hampa, bubuh sampai penuh macam tu tapi janganlah sampai melimpah sangat. Seterusnya kami nak tabur dengan bijan di atas dia. Wajiblah kan kuih bakar mesti kita nak tabur bijan di atas. Kalau kita tak tabur bijan, kita bubuh gula pula, nanti dia jadi kuih cara. Betul tak? Okey, hampa, bila dah siap tabur bijan macam ni, kami akan bakar kuih bakar ni di dalam oven dengan suhu 180 selama lebih kurang 35 minit ataupun ikut kesesuaian oven masing-masing. Okey, hampa, alhamdulillah selepas 35 minit macam inilah kejadian kuih bakar kami. Kami akan keluarkan daripada acuan ni, sejukkan dulu sebelum disajikan. Alhamdulillah, hampa, tersedia sudah secawan kopi dan yang paling istimewa
kuih bakar jagung. Inilah hasil kuih bakar jagung yang kami dah buat tadi tu. Alhamdulillah, hasil dia sangat cantik. Walaupun kami tak tambah apa-apa warna, tapi warna tu tetap menarik hasil daripada gula merah tadi tu. Wangi sangat-sangat apa-apa. Jadi apa tunggu apa lagi? Jomlah cuba. Okey apa, sebelum kami nak mengundur diri, kami nak mendoakan semoga kita semua sentiasa sihat, selamat, bahagia dunia dan akhirat, di bawah perlindungan dan rahmat serta kasih sayang Allah SWT. Semoga Allah berikan kita ketenangan hati, lapangkan fikiran kita, semoga Allah luaskan pintu rezeki kita, dan yang paling penting semoga Allah kurniakan kita zuriat serta keturunan yang soleh dan soleha. Amin amin ya rabbal alamin. Okey hamba semua, sampai jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum. Bye.